Assalamualaikum dan selamat pagi. Kini kita berada di Taman Agrovet Perlis yang berada di Padang Besar Perlis. Tujuan kita datang ke sini sebab kita nak tahu lembu dekat sini dijaga dengan betul tak. Masa ini banyak kemalangan disebabkan lembu yang terbiar. Menyebabkan banyak kehilangan dan banyak nyawa rakyat Malaysia ni terkorban. Jomlah bersama saya kita bincang masuk. Apa cik rasa punca utama berlakunya kemalangan disebabkan haiwan penakan yang terbiar ni? Okay, satu-satunya bagi pandangan saya sebagai orang awam, setiap haiwan yang ada tuannya perlu dijaga dalam kawasan yang sendirilah. Kecuali kalau macam dari segi haiwan dia itu luar daripada kawalan kita lah, dan perlukan pemantauan daripada pihak kuasa. Cuma dari segi haiwan peliharaan, tanggungjawab itu sendiri datang daripada tuan punya haiwan tu. Macam mana haiwan ni boleh terlepas? Ya, kalau pandangan saya, dia memang datang daripada sikap kita sendirilah. Macam mana kita buat penyediaan untuk haiwan itu ataupun tempat tinggal haiwan tersebut sendirilah, kan? Kalau kita tak ambil berat, mungkin haiwan tersebut akan pergi mana-mana tanpa kita tahulah. Kenapa binatang penakan yang terbiar ni dia membahaya untuk pengguna jalan raya? Sebab dia berkeliaran di tepi jalan raya dan kalau malam biasa lampu kurang. Tempat kita ni lampu kurang. Kenderaan kadang jalan straight, kenderaan dia laju dan tak akan nampak binatang lintas ke apa ke. Macam mana nak cegah binatang penakan ni, ayam, lembu yang terlepas ni dia bermain di jalan raya? Nak cegah dia, kita kena cari pemilik. Kalau tak ada pemilik, kita kena panggil pihak berwajib ambil semua binatang tu letak di tempat mereka lah, tempat kuarantin ke apa ke. Berkuasa dia rampas lah binatang. Rampas binatang tu sebab ada pemilik dia berkeliaran, dia membahayakan itu kan. Membahayakan orang awam. Kalau kemalangan tiada siapa yang nak bertanggungjawab. Panjang abang kerja kat sini, pernah tak haiwan terlepas ni, lembu tu terlepas kat jalan? Kalau untuk pihak veterina, penakan kami semua di dalam kandang. Jadi tak ada yang kami lepas pergi meragut di luar ke apa, tak ada. Sebab kami memang ada tempat khas kami. Jadi haiwan ternakan kami memang duduk dalam kandang je lah. Memang dijaga dengan rapi. Ya, betul. Bang rasa kenapa ada peternak ni dia lepas je lembu ni makan ke jalan, makan ke hutan? Dia salah satu punca lah sebab tempat ragut, padang ragut. Ternakan ni macam lembu lah. Kalau bina lembu kambing, dia perlukan tempat untuk ragut, padang ragut. Jadi setengah tu memang tak ada padang ragut. Jadi terpaksa lepas untuk ragut rumput. Jadi bila ragut rumput ni, tuan tak boleh kontrol binatang. Jadi binatang akan ikut dia punya ni kan. Cuma mungkin dia akan train binatang ternakan dia untuk bila petang dia bagi makan dedak, ataupun dia akan panggil dengan cara dia apa sendiri lah, baru masuk kandang. Jadi masa selepas tu memang mereka tak boleh kontrol kandang tu, binatang tu. Jadi dia akan pergi magut ikut dia punya haiwan lah. Dia nak pergi mata. Abang rasa kenapa ada setengah peternak ni dia tak bertanggungjawab. Dia main lepas je lembu tu. Dia lepas, lepas tu dia tak bawa balik. Kenapa abang rasa dia buat macam tu? Dia salah satu lah, mungkin buat satu, ada dua kerja. Maksudnya peternakan ni sampingan saja. Tu dia ada kerja lain yang betul-betul hakiki dah. Jadi lembu ni kadang-kadang dia berbalik, mungkin balik malam, dia tak ada nak cari lembu tu semua kan. Jadi mungkin esok tu baru dia akan panggil lembu dia balik kandang. Selalunya macam tu lah. Abang ada tahu apa-apa kenalan yang pernah kita sebabkan dia langgar lembu, kusa? Kenalan tu tak tahu, tapi kawasan ni memang kerak lah. Paling baru minggu lepas pun ada dekat Unimed. Area Unimed tu yang mati tu, yang tak selekor Unimed. Ni kan ada mati malam tu. Motor.
jaga lembu Ya, malam. malam. Tu, site veterina ni ada lah. Apa? Ada satu itu dia cakap nak buat tagging. Tagging wajib setiap lembu. So, bila jadi kemalangan, mungkin boleh trace siapa tu lembu. Tagging tu dia macam mana? Dia chop ke Dia dia telinga. digital? Tagging, tak digital. Dia tagging physical, tapi dia ada nombor. Nombor A, 1599 macam tu. So, bila ada tagging tu, dalam sistem veterina dia akan ada macam ID framing apa semua. Jadi, mungkin automatic system jadi bila tagging tu kita tahu lembu ni siapa tuan dia. Tapi untuk macam pelik lah. So, semua dia jumpa. Kalau macam lembu atau jalan raya ni bukan bidang kuasa veterina lah. Dia selalu bidang kuasa PBG lah, pihak kuasa tempatan. Dia orang yang boleh rampas apa semua tu.